Assalamualaikum guys. So hari ini hari Ahad 30 hari bulan Ramadan yang ke-29. So sekarang kita dah berada kat kolam 2. Kita nak lepaskan ikan tapak sebanyak 350 ekor untuk buka kolam pada hari Khamis 3 hari bulan 4 tahun 2025. Kita nak buka hari Khamis nanti ikan, kau bayangkan ikan tapak hari ni dah buang tau. Ahad, besok Isnin, Selasa, Rabu, Khamis bangun 4 hari kelegaan guys. Kau rasa? Korang congak sendiri lah. 350 ekor. Kita belanja. Sama juga dengan kolam 1. Tapi sekarang kita tengok kolam 2 dulu. 350 ekor. Jom. Dipan. Mau buang sana ikan Sinang. Kita kija sinang. Lipan. AP mana? AP. Sumun, nanti sumun. Okay guys. Get ready lah. 350. Kita lepas hari ni, hari Ahad. Makna korang ada 4 hari kelegaan dia dalam ni. 4 hari. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari ke-5 baru buka. Hari ke-5 jadi kita akan lapar. Dia lapar. Tapi kan orang banyak beraya lagi kan. Orang banyak beraya. Biarkan dia beraya. Janji 350 ekor guys. Janji kita buka hari Khamis. Medak. Khamis tu 3 hari bulan 3 bulan 4. Steady lah semua. Kolam 2 hari Khamis Suruh dia orang raya lah. Raya lah. Macam kita yang tak ada kampung ni kan. Barilah kita can gasak. Kau tengok saiz. Saiz lah. Ayo Imran. Saiz lah. Nampak guys. Ambil kau. Ambil kau. Steady. Meriah semua. 350 ekor guys. Luar biasa. Steady. Berbeza hari ni tu. Saiz awak jenah dia awak. Saiz. Biar awak dia saiz. Kerapu besar-besar lah awak. Siap. Baik merah. Makan dapat buat gendang. Gendang biar awak. Steady. Untuk hari Khamis Khamis 3 hari bulan 3 bulan 4. 3 hari bulan 4 guys. Raya yang keempat. Raya yang keempat. Korang raya dulu. Kalau korang tak ada masa tak apa, jangan mendekatkan. Kau pergi baraan dulu. Nampak torpedo Luar biasa. Luar biasa Alamak, asal kelapu dia tak keluar tu. Sangkut ke apa? Tak, dia sayang tinggalkan sangkar. Alamak. Bebek lah kelapu tu. Aku nak buat. Tu jenahak tu. Kuning lah. Jenahak memang kuning lah. Steady Pak Abu. Joget. Semua joget lah. Ayo, dia macam kan. Cilaka lah dia. Okay guys, jadi informasi korang dah dapat. Ikan tapak kita dah lepas 350 ekor. Hari ni Ahad 30 hari bulan kita lepaskan ikan tapak. Nak buka kolam nanti pada hari Khamis. Khamis tu 3 hari bulan 4, okey? Jangan lupa 4 hari kelegaan. Jom sekarang kita berhibur kat kolam 1. Let's go. Okey guys, sekarang ni kolam dah tutup. Orang pun dah balik pukul 6. Sekarang ni terus kita nak lepaskan ikan tapak sebanyak 350 ekor untuk buka Rabu. Rabu tu 2 hari bulan 4 tahun 2025. Waktu beroperasi kolam 1 opening Rabu nanti adalah jam 2 petang sampai jam 3 pagi, okey? Jom kita tengok pelepasan ikan 350. Let's go. Sumun, lambatlah Sumun. Aduh. Sumun, cepatlah Sumun. Saya mau balik Sumun.
Ibil lah ini orang. Mana? Saya jarang jumpa bangla gemuk. Melayu gemuk ramai. Malasnya. Mari. 350. 350 ekor. Mari. Luar biasa. Sipatlah Sumun. Mau pergi Kelang lah sikit. Oi, steady. Wow. Okey kan untuk hari Rabu nanti. Nampak penglihatan anda. Untuk hari Rabu. Buka kolam pukul 2 petang. Buka kolam pada hari Rabu guys. Dua. Hari yang ketiga. 2 petang. Jangan lupa 2 petang. 2 petang Wahab. Yep. 2 petang. Ada masa pagi pergi raya. Kau jangan sibuk datang pagi. Kolam tutup. Datang pagi hari Rabu 2 petang. Aku rapor lah tu. Jangan berdekat-dekat. Yang mana kat kampung tak payah sibuk nak balik Kau relax je, kau bagilah laluan kat orang lain. Sabar Kecil air lah, hawau lah. Apa sikit lah. Kenapa dia kalau ketuk macam ni, bak kata dendeng kan, macam tuku besi je saya. Kau tak payah usah lah man. Kau tak sekarang pagi bila gasak kau ucuk. Aduh, apa baik dia? Lekan tu, game bila ni bak, game lah. Opening pada hari Rabu. Tapak. Betul. Hari Rabu buka petang pukul 2 petang sehingga pukul 3 pagi. 2 petang hari Rabu ni. Ni kita buat pelepasan awal ikan tapak sebanyak 50 ekor. Campar. Oi, campar tu. Oi. Apa tu? Cuma pakai tali penyamping. Patutlah kena bangga dalam pinjam. Habis basah lah bergecik lah. Tengok topik kerapu. Itu saiz. Itu saiz tengok. Itu saiz. Alamak. Okey Syumun. Selamat Raya. Selamat Hari Raya Syumun. Ciao. Okey guys, jadi kau nak nampak ikan dah lepas, okey? Dah lepas ikan, semua cantik. Okey, sekarang kita berhibur lah. Sambung. Okey? Cantik guys. Jom, ciao. Okey guys, dah berakhir dah. Shift yang pertama 4 jam dan berakhir happy hour. Happy hour hari pun ikan tak banyak naik. Dalam 28 ekor je, mungkin ikan tu dah balik kampung kot. Tapi player ini pun boleh tahan juga kan. Boleh tahan juga kan. Ingat dah akhir-akhir ni tak ada player kan. Ada juga tapi ramai lah yang dapat ikan bawa balik. Dia mungkin nak buat rendang kot kan. Okey. Tapi apa pun kau dah tengok video tadi pelepasan ikan sebanyak 350 ekor kita dah lepaskan untuk kolam 2 untuk buka pada hari Khamis tau. Khamis 3 hari bulan 4. Kolam 2 buka pagi pukul 10. Okey. Kolam 1 pun kita dah lepaskan, nak tunggu player balik tadi. Pukul 6 baru kita lepaskan tu. Kita terus lepaskan ikan sebanyak 350 ekor juga untuk buka hari Rabu 2 hari bulan 4. 2 hari bulan 4. Kolam 1 dia buka pukul 2 petang tau. Ingat, bukan buka pagi, buka pukul 2 petang. 2 petang sampai pukul 3 pagi. Nampak ni bos jadi belanja 350 tapak. Jarang-jarang berlaku. Dia kata sempena raya guys. Sempena raya. Jadi kau dah tengok, itu informasi yang paling penting yang kau nak perlu tahu. Mana kalau korang yang tengah beraya kat kampung tu, okey beraya dulu kan. Tak payahlah kau sibuk nak fikir gasak ikan. Kau bagikan orang-orang yang ada dekat sekitar sini je yang pergi gasak. Okey.
Jadi kita punya ulasan hari ni guys, alhamdulillah hari ni ikan paling padu makan dekat kolong 8, 9, 10. Memang paling padu kat sana, termasuk 13 kan. Naik 4 slow aja berasikat 4 kan. 2 kali je aku punya ada strike, tapi itu pun lucuk, memang tak ada rezeki hari ni. Tapi tak apa kan. Yang penting korang enjoy guys tengok video ni. Mungkin video ni korang tengok ada tengah malam nak raya ke, ataupun tengah tersangkut dekat jalan jam kan. Jadi kau dapatlah tengok kepala botak ni kan. Jadi apa pun guys kan, totally hari ni alhamdulillah ikan dia bagi kerjasama cantik, mantap, padu. Cuma buat je nak sampaikan info, yang paling penting adalah ikan tapak tu yang nak dilepaskan. Kita dah lepaskan untuk menanti korang untuk buka kolam pada hari raya nantilah kan. Maknanya kolam delik dia cuti 2 hari saja. Isnin, Selasa cuti, Rabu dah on balik dengan Khamis dan seterusnya lah kan. Okey, jadi di kesempatan ini guys, Wak Jam menyusun 10 jari kan, memohon ampun dan maaf pada korang. Ada kata korang tengok video Wak Jam ni kan, Wak Jam ada tersalah kata, tersilap cakap ke apa ke kan. Ya kan, Wak Jam minta ampun, minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki kan, dengan ucapan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Okey, jadi sekarang kau layanlah video hari ni ni guys. Jom layan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. So hari ni hari Ahad 30 hari bulan 3 tahun 2025. So hari ni kolam 1 adalah hari yang terakhir, sebab hari ni kita nak tengok anak bulan. Besok raya kolam tutup. Okey, kita tengok sebahagian daripada hulu balang yang hadir hari ni. Tu kat belakang ada tengah beratur beli tiket. Ada separuh, tak berapa ramai lah guys. Jom kita tengok keadaan sekeliling, jom. Guys, nampak dulu. Okey, ini je sebahagian daripada yang hadir hari ni. Okey, nampak Tani. okey. Wajas. Agak jam kat. Aku bawa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Amin. Sam yang awal lah. Belum. Ingat dah. Sebelah sana juga nampak kat depan. Tadi Alip dah cakap, depan juga padu. Alamak. Mana nak pergi? Makan Sabar Pak Abu. Sana alamak 13 lip, betul lah kau cakap lip. 13, 15 buat sentit tengok. Daripada Kuala Lumpur jam datang. Padu Pak Abu. Sabar. Belum. Alamak sana. Wak kerapu kat jembatan. Awau. Pak Mail. John ni. Alip. Steady dek. Kuda-kuda pasang. John dulu lah. Alip lah. Belum. Tak, lambat kuda-kuda Alip ni. Lambat Lip. Aduh Lip. Kuda-kuda pasang Lip. John dah nak naik Lip. Cepat Lip. John jom Kuda Alip Tak naik. Alip kena game. Belum. Satu rembatan angin yang cukup kencang. Okey, kita tengok John. John ni ada lah. Alip ni rembatan angin lah John. John gembira lah. Sabar Lip. Cuba lagi Lip. Dia main dengan perasaan tu. Pak Mail. Kuda-kuda Pak Mail. Dah boleh gembat Pak Mail. Gembat. Satu rembatan yang cukup kencang. Depan kiri. Mana? Cik Pak Mail. Kat depan. Jangan angkat joran jang.
Ramat lah, ramat mega. Alamak. Oi, saiz. Siul lah dia ni Dah. Oh. Tiga orang lah ada strike Bakar darah lah dia orang. Saiz Saiz buat main. Sabar je lah. Makan habis? Alamak, api memang makan kat depan je Binawi lah. Nanya lah sebaris ni. Satu rembatan juga kencang Kiri. Panjang memang kena. Apa Jang dia orang ni Jang? Dia pakai umpan apa Sabar je lah. Saiz lah. Panjang main dah makan lah. Panjang main dah makan Jang. Aku minta makan lagi Jang. Sebelah sana semua dah lah. Aduh, naya. Makanlah sayang. Udang takkan kau tak nak. Jaga siap jaga. So jaga. Alamak. Makanlah siul lah. Kanan lah. Kanan. Alamak, kena pula aku punya musibat. Lagi. Musibat batana betul lah. Saiz. Sepak main. Panjang main saiz lah. Alamak. Nanya lah. Bergelimpangan lah ikan. Saiz. Saiz dapat main. Sengal lah saiz lah. Saiz. Betul 13 mak. Sabar je. Ketuk lah Alik main ketuk lah. Dah adik, dah masak Lik. Lik dah masak. Dah masak, kau rembat je, dah masak dah. Kau dengar cakap aku. Rembat Lik. 1 2 1 2 3 4. 1 2 1 2 3 4. 1 2 1 2 3 4 nampak Lik. Kan melekat Lik. Kanan. Buka ruang. Buka ruang. Kanan jauh. Naik atas jembatan ni. Dah dekat dah. Baru nak suruh naik atas jembatan. Dah lesen. Tak boleh dengar cakap hujan. Orang tu ambil gapu kat mana tu? Steady lah dia. Ni apa lesen tak ada ni? Sabar je lah. Lesen tak ada Nanya Pak Abu. Sabar Pak Abu. Tenang. Belakang sana lah. Belakang sana lah strike dah. 3 strike dah kat belakang tu. 8, 9. Semua tu. Terbang ikan dia lambung je Dah habau dia orang. Dekat 8 2 strike. 8 ada 2 strike. 9 ada 1 strike. Strike belakang tu memang gila guys. Belakang memang gila tu dia. Macam ada ketukan lah. Macam lah. Dia macam ada ketukan. Tapi tak tahu udang tu jentik tu aku punya. Ada aku bagi sampai ke buntut. Sekejap aku bagi sampai ke buntut. Sabar. Alamak, boleh tak kena pula. Alip lah ni. Bawa dia makan macam ni je. Kepala je hilang buah kedua. Kan. Nak kau ambil balik ni. Kena aku. Kena Lik. Aku kena Lik. Sabar. Pandai dia Lik Pandai dia, tak apa, biarkan dia. Kena. Dia boleh makan macam tu. Perangai betul lah. Punya sedap udang aku kan. Alamak, melilau lah. Jauh melilau lah. Sana dua lah. Makan lagi panjang. Naya lah. Sana mak, dua. Dah naik lah. Kena aku dah. Ikan termakan kuih kepala. Sabar, saya panjang. Apa cerita sepanjang kan? Dia makan lagi lah. Siapa? Panjang ni makan. Kan aku. Panjang. Buang yang. Kembung pun ni buang yang. Tak patut. Kembung dia buang tak patut. Ketuk betul-betul lah sayang. Kau telan terus boleh. Bagilah can kan.
Elip Aduh. Buang. Kembung pun ni buang macam Nanya lah. Sabar je lah. Dah ni. 5 dah. Makanlah betul-betul. Kita bagi main kebuntut tu Aku main dia ketuk tau. Tadi aku dah kena. Dapat kepala dia. Ni kali yang kau makan betul-betul. Ke udang tu jentik sana ni. Udang jentik lah sana ni. Aduh, udang ni pun main dengan perasaan. Kumbung tak tahu kumbung aku. Udang aku. Siul lah, jentik kuat lah udang ni. Sabar je lah. Belakang. Mana? Belakang bertali aku. Kuat 9 kat sana lah. Tapi tempat panas lah, naya lah. John! Ikan ketuk aku punya John. Saiz lah! Biawak saiz lah, biawak kuning lah. Apa nak buat? Dia game kau nak macam mana? Naik tu. Naik lah. Pun 3. Sana depan lah. Belakang lagi gila. Belakang pun gila kat belakang. Nampak belakang bak. Siu pesta muda-mudi kat belakang tu tengah-tengah panas tu. Lain macam lah belakang. Tapi panas lah. Tak percaya lah. Panas kat belakang. Luar biasa. Sabarlah sayang. Kau tengok 8 tarik lagi. 8 tarik 9 tarik. 8 tarik 9 tarik. Nampak tu. Tu ada dekat 9. Nampak? Sana kat tengok kuda. Dah naik lah. Biawak, senangin semua kerja kat belakang tu. 9 strike lagi tak berhenti. 9 strike lagi. Kau tengok kat 8 tak naik. 8 tak naik lagi. Kasar tu. 8 tak naik. 9 tengah strike. Silang tadi. Siapa silang tu? Dengan abang ni? Mana lucut dah. Naik lagi 8. 9 lucut. Makanlah sayang. Sabar je lah. Kau tengok sana ni. Kat 16. Siapa tu? Sebelah tu je. Budak tu steady lah. Steady lah Pak Abu. Sabar je. Paduk ke? Paduk betul Dia tak buang Betul serius Serius Kembung pun takkan nak buang. Tebu dah belum? Apa? Satu rembatan yang cukup kencang guys. Itu dia. Luar biasa. Pakai kembung lah, boleh baduk lah. Pakai kembung boleh mentedara lah. Steady lah Pak Abu. Apa ni? Saiz. Push. Jenop lah. Saiz lah. Jenop saiz lah. Sampai ke buntut. Puas hati Pak Abu. Steady lah. Mana ni lesen aku ni tak sampai lagi. Sana tarik lah. Nampak guys? Depan. Panjang tarik. Nampak? Mana nampak? Depan. Alan musai. Alan musai atas guys. Depan tu. Nampak? Jadi apa? Kena. Alan kena game. Tengok dekat 16. Tengok apa cerita. Sabar Pak Abu. Sabar. Tak naik lagi. Awet tu pun. Rasak lah awet tu. Nampak. Sana dah naik. Tengok tu. Kolong 3 mak tu. Awet tu mak. Kolong 3. Kolong 3 lah. Steady. Tu dia.
Ni sekali lagi Mamat ni. Repeat. Rembat. Tadi dah lucut kan. Dia repeat balik ikan tu Ambil kolong 4. Kolong 3. Ui, cakap lah. Saiz lah dia punya. Tak boleh naik. Dia punya saiz tak boleh naik. Pak Mai pun kena ke? Pak Mai pun strike lah kat sini. Dia main dah naik. Tengok kat sini. 2 orang strike. Naik. Dia makan. Makan. Menyanyi orang tu ni. Hawau lah dia menyanyi lah. Menyanyi dia Saiz Sana boleh curi kaci. Makan, ambil bagi. Asal tak ambil aku punya udang tak sedap ke udang aku ni? Udang pahit Rembat. Kena lagi dia nawi. Pelaya pun nak gaduh. Start lagi. Siul lah dia orang ni. Udang aku kena sekali je. Nyanyi lah, kena buang kepala udang ni. Kanan tu. Pak Mai, saiz lah Pak Mai. Suka hati Pak Mai naik Dia pergi sana pun dia boleh kutip Buah kedua betul lah. Dia pergi sana boleh kutip, tak boleh tahan tu. Udang aku makan lah buah kedua. Apa tak sedap ke? Buah belakang tarik lagi lah belakang kolong 8. Asal ikan tu tak berhenti kat kolong 8. 8 dengan 9. 8, 9. Makan. Kau makan betul-betul, sayang. Makan betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kau makan betul-betul. Sabar, yang. Belum, yang. Aku ni nak lesen ni, yang. Aku nak bagi sampai ke bontot, yang. Kan dia potong kepala, yang. Kan? Tolonglah. Melekatlah. Kau sedut betul-betul. Sedut betul-betul. Tolonglah udang aku. Ya Allah. Lesen tak ada lagi ni, yang. Alamak, dia bawa mana? Kau telan lah. Kau janganlah main buang-buang hawau. Aduh. Alamak, Jang, dah londe, Jang. Aduh. Ya Allah, londe dah. Ni apa spesies ikan yang makan ni? Aduh. Jap. Jap. Alamak, dah londe. Dah londe lah. Aduh, naya lah, Lip. Kau tengok 13 buat gempak mak sana. 13. Tak, yang sini apa cerita ikan ni, mangkuk ayun ni. Londe lah. Depan lah. Siakap lah. Siakap berabrato. Apa ni? Apa? Macam mana boleh tarik tadi? Panjang lah punca ni. Strike. 16. Naik dah. Alhamdulillah. Naik dah. 16. Tengok belakang ni. Belakang paling sibuk lah hari ni. Kat belakang. Tengok Mamat tu lagi. Hello, Naim. Mamat atas jembatan tu. Kau dah bangun belum? Check up dulu. Tengok. Atas jembatan tu. Budak-budak tu dah bangun belum? Jalan Sogi. Strike lagi dia. Jadi dah tengok 2 PVP letak kat mailbox. Nampak. Kalau kau nak sambung ada dasar. Baru check in. Tapi masuk ke 3 lah. Tak masuk awal ni je. Kalau kau balik tu kau nak rehat dulu, lepak dulu, pay dulu. Tak naik lagi. Kau. Semua dia sapu. Biawak semua. Siakap semua dia sapu. Ada lagi strike belakang. Ecah. Tak ada. Laki dia kata. Laki dia je tanggup main. Steady lah. Laki ni memang kerja tanggup main je lah. Steady Pak Abu. Bini dia memang tangannya. 13. Lambayan di desa ayah bunda 13. Nyanyi bagi habis boleh tak? Naik dah. Biar awak kat 13. Steady Pak Abu. Kocak kan. 14.
Kerachi steady lah. Steady Pak Abu. Strike Pak Abu. Kurung 1 otai. Luar biasa. Kita tengok tak tahu binatang apa tu. Binatang apakah itu? Nampak? Tiger Pak Abu, tiger. The tiger ha? Adik kau makan tak? Lambat adik ni. Tak kena buang lah. Tu nampak tu. Ready Pak Abu. Adakah dia berjaya? Oh, ikan dah mendarat kat tepi. Dia menantikan tangguk. Tu dia, the tangguk man is coming. Berlari tangguk man. Tu dia, berlari. Teng. Jeng. Oh, naik tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Mana? Akhirnya kekecewaan. 1000 kali sayang. Panjang lah. Dalam diam-diam lah. Binawi panjang Pak. Dalam diam-diam lah. Dia boleh korek kat belakang. Tak sia-sia dia berhijrah lah. Panjang steady. Tak, itu confirm jackpot lah Pak Main. Jackpot tu. Kalau besar macam tu. Kalau daripada jauh anak gaya dia macam satu Pak Main. Sayanglah yang depan Oh Tuhan yang maha kaya. Ambil. Kuda. Dah masak dah. Dah masak Pak Main, dah masak. Dah boleh dah tu. Ambil kau. Pada muka kau. Dekat. Pada muka kau. Saiz. Saiz Saiz Pak Abu. Saiz. Saiz tu Pak Main. Buka tembok tu. Cacat. Pandai mancing ah. Lain macam ah. Jangan. Apa kena-mengena dengan John semua. Sabarlah. Cuaca cantik. Mantap Pak Abu. Steady Pak Abu. Steady. Aksi yang mendebarkan dalam tarungan. Tu dia. Jenaha happy hour. RM20. Alamak raya lagi. Ikan jenaha sudah pergi lagi. Sabar je lah. Okay guys, dah berakhir dah sesi happy hour. Pun saja naik. Jom kita tengok. Ramai nak balik ni. Jom nak balik kampung bawa ikan. Jom kita tengok. Kita tengok siapa yang nak balik kan. Dia nak bertahan sampai pukul 6, bertahan lah. Nampak buat kerapu pun nak balik lah. Dia nak bawa rendang ni petang ni. 4 ekor saja. 4 ekor je jadilah. 4 ekor. Ni uncle ni. Wah, uncle champion lah. Uncle champion lah. Wah, 4, 5, 6 ekor. 6 ekor. Mana lagi? Siapa lagi mau balik? Wah, tu ada orang sama balik. Buat sentit nak balik lah. John pun nak balik Melaka lah. Tunggu. Cuaca cantik lah. Singapura. Buat sentit nak balik Kepung. Takkan bawa balik Kepung 3 ekor je. Bakar darah. Jalan jam Kepung. Okey bos. Tenang bos. Buat rendang. Wah, untuklah. Mau makan, jual lah. Yalah. Perlu. Ini hari kalau tak ada ikan. Salah 2 ekor. Uncle bawa balik masak rendang. Salah masalah. Hari raya masak apa? Tak apalah, belanja dia orang. Belagi sama dia orang Uncle. Selamat hari raya.
Tadi siang sudah cakap, belum malam lagi tu. Pagi-pagi sudah cakap tadi. Itu ayo belum lama angkat. Ah ya, tengok banyak. Tak ada, pasar tutup Uncle. Tak ada simas tu. Gendang ikan lah, masak gendang ikan. Kau tengok Penny bawa balik ikan kau tengok, menakutkan tu. Nampak orang lain kali ambil seekor kan dah berat nak bawa. Laki bini bawa kau tengok Oh, rendang biawak tu. Kalau orang tanya, rendang biawak. Rendang biawak. Okey, naik sini podium. Kita nak bawa kenduri kahwin. Ambil seekor je. Satu tengok tu depan. Satu. Ayo tolong. Ambil kau. Tak boleh. Kau tengok. Ni pun seorang lagi. Ambil berapa banyak. Kan nak bawa dah susah. Kan dah susah nak bawa. Nampak orang ni kali ambil seekor senang nak bawa. Naya ada ni. Ni semua naya ada orang ni. Kenapa ni? Aku apa? Arangkat ya. Tiket tu boleh. Dia gasak biawak je lah dengan siakap. Ketuan dia yang ketagih. Ketagih Matilah nak. Tu seorang lagi. masak rendang. Buat rendang. Wes. Mak biawak. Tu belakang lagi tu. Tu sama kata tengok bawa ikan dah. Nampak? Berjinjit-jinjit ikan dah. Nanya Pak Abu. Mana lagi? Ada. Angkat gambar taman. Tidak mengecewakan. Sereh. Termenungku sendiri. Cakap. Kolam buka lah. Kau duduk lapas tak tengok ke? Semalam kan dah bagi tahu. Kolam buka pagi. John. Tak tengok. 14. John, naik podium sekejap. Nak ambil gambar raya. Okey, Imran. Kasih fokus cantik lah. Yang Amerika banyak mahal ni lah. Tetapi satu ekor tidak bermaruah. Luar biasa. Nampak. Boleh tahan tak biawak lah. Tu. Yang banyak kutip biawak. Biawak banyak kutip belakang lah. Jadi Pak Abu. Itu lagi. Banyak gasak mari bang. Ambil kau. Lai. Sana pun ada juga bagi. Yang gasak ikan tu nak buat rendang tu. Ni. Steady lah. Senyum uncle Cantik. Thank you. Ada lagi yang tak balik kan? Ada lagi yang tak balik. Adi. Kira. Wah, susung kan. Luar biasa. Bolongan lagi kat sana. Ada nak bawa ikan lagi mak balik. Jadi Pak Abu. Ambil banyak-banyak lagi. Lain kali ambil seekor je. Senang bawa balik. Dah, nanti kalau hari Rabu datang ambil seekor je. Mana jangan banyak. Nanya nampak kan nak bawa balik dah satu hal nampak dah. Bakar dah. Pengajaran ni nak bawa balik berat kan? Lain kali ambil seekor 2 je. Rabu datang, kami datang ambil seekor 2 je. Uncle mari belanja gambar. Belanja gambar uncle yang paling handsome. Okey, kameraman mana? Agak ni uncle main gambar.
Steady Uncle, thank you Uncle. Ada lagi. Diorang ni nak bila balik ni? Aduh, nanyalah. Ni apa cerita? Wuish, alamak. Rembatan angin. Bila wajah duduk kat sini, dia punya Aura. rambut tu kabau. Dah lah, aku pun nak balik lah. Okey lah, sampai gaya mak air batin lah. Batin ya. Okey. Jumpa lagi. Okay guys, apa pun korang ada lagi video. Kalau video ni wajah edit awal dapatlah korang tengok. Mungkin dalam keadaan dalam kereta tengah jam ke apa ke kan. Apa pun wajah nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin guys. Minta ampun, minta maaf sepanjang korang tengok video wajah ni ada terkasar kata, tersalah cakap apa kan. Minta ampun, minta maaf kan. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Yalah, maklumlah wajah pun manusia biasa kan. Sesungguhnya yang baik tu datangnya daripada Allah, yang tak berapa baik tu datangnya daripada wajah kan. Jadi pada korang yang on the way balik kampung tu, berhati-hati guys ketika memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi, berjumpa dengan orang-orang yang tersayang. Okay, hati-hati. I love you guys. Okay, ingat, masuk kolam bangau tu confirm dapat seko tu nasib, malah menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional dari segi akhlak dia. Okay, so ingat dua patah perkataan yang cukup teramat, ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah kita memancing untuk kita semua guys. Hashtag jadilah seorang pemancing bijak. Hashtag jadilah seorang pemancing yang rajin. Hashtag jangan jadi jago kampung. Akhirnya you are the champion. Bukan saja tapi ada visi, kawan bahkan ku kenal ilusi. Dalam tidur mimpi ku berdesi, mari mancing kaki pancing, jangan kaki kecil. Kau bahkan siapkan satu, tunggu kau naik ke rampu, masuk ke lampu, koyak bangau tu selalu. Jangan main dalam kolom, habis kembung dah ku potong, tak makan juga melongot melopong. Pantang racun pasti jadi Jessica TV. Kolam bangsawan sama Tuan Presiden, gambar satu impian. Ini kolam bangsawan bukan untuk ratawan. Kalau ikan tak makan sama-sama sampai sawan. Lada kembung sarin udang dah ku beli, harga mahal nak mati. Demi satu mobil mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka boleh jauh angkat kaki. 1, 2, 3 buat tutup akhir kata. Bakal lemang tu biasa untuk kita semua. Bangun kumpul berdarah dekat kolam Puaka. Mohon maaf dan silang untuk anda semua. You are the champion. Bukan saja tapi ada
hari Minggu masuk kolam bangsawan sama Tuan Presiden gapai satu impian. Ini kolam bangsawan bukan untuk ratawan. Kalau ikan tak makan sama-sama sampai sawan. Tanah kampung Sarin udang dah ku beli, harga mahal nak mati. Demi satu mobil mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka boleh jauh angkat kaki. 1, 2, 3 waktu untuk akhir kata. Bakal lemang tu biasa untuk kita semua. Bangun kumpul berdarah dekat kolam Puaka. Mohon maaf dan silam untuk anda semua. You are the champion.